Okay guys, Assalamualaikum. So ini adalah mapping saya lah untuk malam ni. Okay, walaupun kita tadi punya setup, yang last setup tu sebenarnya korang tengok sendirilah. Okay, kenapa saya nak cari peluang buy tadi lah sebenarnya. Okay, disebabkan ni guys, saya nampak lah benda ni berada di H1 punya support. Okay, ini yang pertama. Lepas tu saya drop M30. Okay, saya masih nampak lagi ada membuat rejection kat sini. Dan saya nampak lagi M15. Okay, mungkin M5 ni juga mungkinlah tadi sebenarnya, sebab ini saya nampak adalah sideway. Betul, ini adalah sideway sebenarnya. Okay, itu adalah sideway. Dia mendatar, dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Okay, ini yang kita nampak. Akan tetapi sekarang ni, apa yang sebenarnya lah, saya nak entry buy. Betul lah, kita buy tadi. Saya expect harga tu nak naik sekejap, barulah dia buat penurunan. Tapi ternyata dia lebih kuat kepada seller. So apabila kita lepas loss ke, lepas apa-apa ke, kalau setup tu tak menjadi, saya memang buat postmortem. So kenapa gold 76 juga? Okay, kenapa gold 76? Semasa saya tengah entry buy tadi tu, saya nampak seller yang keluar. Sebab apa? Yang pertama, dia belum lepas di kawasan atas ni. Sebab nak laju, turun laju. Okay, ni yang pertama. Lepas tu kalau betul itu seller, dia kena buat seller lagi. Lepas tu sub lagi. Lepas tu ada membuat breakout. So nampak di sini yang dominate market adalah seller. So lagi sekali di sini pun tak ada tindak balas pun. Kita nampak turun, naik dan membuat penerjunan. Dia pecahkan lagi support yang berada di bawah sini. Ni. So resistance ni masih lagi kuat ataupun seller ni masih lagi kuat. Okay, ini berdasarkan M5. Sebab M5 ni mungkinlah tak banyak noise, tapi ada juga noise lah, tapi tak banyak seperti M1. So apabila saya turunkan dekat M1, dekat M1 ternyata rupanya dia belum lepas ke sini. Kita tadi buy sini awal, saya buy kat sini, buy. Ternyata rupanya ini adalah 60 pip sudah. Saya pun tak tengok, saya rasa tadi 30 pip, tapi rupanya 60 pip. But kita lupakan dulu, kita fokus on the next one. Di sini belum breakout tadi kan, belum pecah. Kita nampak ada seller sub. Lepas tu menekan lagi sub, pop, dia tekan, pecahkan sini lagi. Lepas tu dia masuk balik ke resistance kita. Lepas tu cara dia pressure tu sub, pop, boom, ada buat breakout lagi yang kecil. Okay, kita nampak pressure sell tengah kuat. Ini volume, ini tengah pressure. Lepas tu sub, boom, dia junam. So bererti memang betul lah seller ni tengah kuat pada ketika itu. Sebab saya jangkakan, memang always saya cakap, setiap sideways akan ada boom, iaitu akan ada big movement. Okay, so inilah ternyata betul, lepas sideways akan ada big movement. Tadi tu saya tengok dekat M5. Okay, silap saya juga. That's why saya cakap, trading ni memang is not 100% accurate, tapi kita kurangkan risk kita tu. Okay, so insyaAllah semoga video ni bermanfaat. Apa-apa kita roger, apa-apa malam nanti kita cari recovery, right? Untuk setup kita malam ni live trade, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.